bayi yang ada infantile rhinitis perlu elak susu formula biasa tak? Okey, tengok video ni sampai habis. Infantile rhinitis ni apa dia? Dia ni merupakan sesama yang berlaku kepada bayi, kanak-kanak, yang biasanya kita define umur bawah pada 2 tahun. Jadi gejala dia ada bersin, dia ada sesama, hidung tersumbat, nak tidur pun susah. Jadi apakah dia punca-punca boleh jadi macam tu? Yang kerap ialah environment, maknanya persekitaran. Contohnya macam habuk, asap rokok. Yang tu kerap sebab bayi baru lahir, dia terdedah pada persekitaran, jadi dia macam ada tindak balas hidung dia. Dan seterusnya ialah alahan. Alahan ni tak kerap. Alahan ni biasanya umur 6 bulan ke atas, 1 tahun, 2 tahun ke atas baru develop alahan. Maknanya dia terdedah pada habuk, house dust mite, hama rumah, mol, kulat, kucing, ataupun certain makanan laut. Yang tu dia jadi pada umur yang meningkat sedikit, mungkin 1 tahun lebih. Dan lagi satu adalah non-allergic. Non-allergic ni ialah contohnya macam infection. Infection yang kerap ialah virus lah. Virus contohnya macam influenza, adenovirus, rhinovirus, COVID. Tapi COVID dah kurang sekarang ni. Jadi baby, kanak-kanak senang dapat virus. Virus ni senang sangat merebak, terutamanya kalau yang hantar ke tempat asuhan. Jadi ataupun tadika. Jadi senang dapat infection yang berulang-ulang. Setelah infection tu barulah berubah kepada bakteria. Jadi rawatannya ialah kita kena jaga persekitaran, mestilah bersih, pakai vacuum cleaner, pakai air filter, kemudian mungkin cucian hidung, macam spray hidung yang ada air garam untuk cuci hidung, ataupun kita pakai yang sedut hidung. Dan lagi satu, ubat ni jarang kita bagi untuk baby. Biasanya kalau kita nak bagi pun, kita bagi yang antihistamin yang second generation. Dia tak mengantuk. Contohnya macam loratadine, cetirizine. Yang ni selamat untuk kanak-kanak yang bawah pada 2 tahun. Jadi jawab kepada soalan tu, perlu tukar susu formula ke susu soya ataupun tidak? Jawapannya tidak perlu, sebab kalau susu tu dia adalah alahan, sejenis alahan. Alahan ni jarang jadi kepada bayi. Jadi tak perlu tukar susu, hanya memadai dengan jaga persekitaran, cucian hidung, dan mungkin kadang-kadang perlu ambil ubat. Okey, itu saja tentang infantile rhinitis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.